Oh, pas. Amboi. Besar kepala hampa tu. Aku barulah tengok surat hampa. Surat panggilan mesyuarat tergempar. Pasal pengerusi Perikatan Nasional. Yang aku peliknya. Yang pertama pasal apa guna letterhead PAS. Sepatutnya gunalah letterhead Perikatan Nasional. Itu yang pertama lah. Aku tahulah hampa ni banyak calon-calon berlori-lori di dalam PAS calon PM. Tapi janganlah nak tunjuk besar kepala sangat. Kan? Kesianlah dekat Bersatu. Bagi muka sikit. Dan memang tak sepatutnya guna letterhead PAS. Kena guna letterhead Perikatan Nasional. Dengan surat berterabuk lintang pukang. Kata buat mesyuarat tergempar. Lokasi tak ada. Pukul berapa tak ada. Tarikh bila pun tak ada. Sepatutnya bagilah tahu bila semua ni nak ajak-ajak ayam ke. Atau memang tak mau ajak langsung. Kan? Tak mau ajak Bersatu lah tu. Kan? Buat syarat je pun. Tapi itulah. Bila aku baca surat tu. Aku sokong lah Hadi Awang jadi pengerusi PN. Lagi bagus. Yang lain-lain, wakil-wakil rakyat lain-lain, aku tak yakin. Aku paling yakin Hadi Awang jadi pengerusi Perikatan Nasional. Memang the best lah. Kalau nak sembang pasal wakil rakyat ni, wakil rakyat dari PAS ni bukan boleh buat kerja pun. Duk sibuk pasal kuasa je. Ni tengok ni, wakil rakyat dari DAP, YB Hanayuh. Baru-baru ni dapat pengiktirafan dari Istaf. Ini satu benda yang bagus. Kalau kita tengok hasil kerja dia masa dekat KBS. Naikkan sepak takraw. Sepak takraw ni tradisi Melayu. Sukan tradisi Melayu. Dulu masa hampa dalam kerajaan. Pasal apa hampa tak tengok betul-betul sepak takraw ni? Kalau tak kita dah menang lama dah. Dengan Thailand baru-baru ni dengan Sukan C. Menang dengan Thailand. Dapat pingat emas. Okeylah, ini satu keberhasilan. YB Hanah, usaha keras beliau. Tengok bagi peruntukan sepak takraw. Bagi peruntukan untuk tempat latihan sepak takraw. Ni baru betul-betul menteri. Baru betul-betul wakil rakyat. Yang tengok pasal sukan. Tengok pasal rakyat. Bukan macam hampa duk sibuk je berebut kuasa.